pegang sikit lah. Macam mana? Rasa kena terbalikkan. Kan letak barang bawah dia. Tahan tak? Boleh. Ui, stable siut. Hei, mahal setting ni. Bila kau nak buat lagu kan? Bila kau nak buat lagu? Buat lagu. Sepatutnya hang famous. Somat the Proton. Bila kau nak buat lagu kan? Aduh. Aku baru masuk industri ni. Hang ni yang dah lama, dah 7 tahun ni. Macam mana? Nak buat lagu gak? Tapi aku tak buat lah. Bukan aku dah buat lagu. Tapi aku punya pendapat aku pasal lagu ni kan, sepanjang aku jadi SA, dia ada macam-macam trend lah Mat. Ayalah. Yang lagu ni kira one off yang paling boom sekali lah lagu ni buat masa sekarang kan. Ramai orang buat lagu Paling hype lah. Paling hype lah sekarang ni. Ramai yang buat lagu. Aku pun sebagai orang dalam yang ada dalam industri ni, aku rasa macam gila SA sekarang kreatif lah kan. Kreatif lah sekarang ni. Tapi another side of lagu-lagu ni semua kan, aku sebenarnya macam sedih ke lah sebenarnya. Kau tahu asal sedih pula. Sebab kalau kau tengok, kenapa dia orang sampai kena buat lagu? Maksudnya struggling, kau faham tak? Nak compete sekarang ni memang susah nak lah. Stand out lah. Kalau kau biasa-biasa, kau masuk dalam TikTok ke apa, kau lepas tu kau nak fight dalam TikTok ke, kau biasa-biasa, orang tak nampak lah. Tak, aku nak tanya yang bukan kata SA saja, maksudnya yang buat sale semua industri lah kan. Ya, kalau guna marketing zaman dulu punya flyers ke, approach face to face ke, benda tu aku rasa works lagi. Sampai sekarang works lagi. Ya, masih. Cuma benda tu tak scalable lah. Dia tak boleh. Yalah, kalau kita guna kedrat, kita jumpa seorang pintu by pintu, pintu by pintu, akan ada sales. Cumanya sampai bila lah benda tu, dan benda tu makin menurun. Sekarang ni buat dekat online pun struggle. Kena berjoget, kena buat lagu apa semua. So macam mana untuk salesman macam kau pun daripada salesman talk kan? Nampak macam mana untuk orang yang tak nak adapt benda-benda baru ni? Rugi lah. Rugi dan pahit untuk ditelan. Sebenarnya SA yang tak ikut trend ni memang akan ditelan zaman lah sebenarnya. Kalau kau tak buat konten ke, kalau kau tak refuse untuk stand out, refuse untuk masuk online ke, memang susah lah. Dan even masa mula-mula aku buat konten dulu pun, first orang pelik lah kan, macam apa benda ni lah. Zaman tu TikTok pula baru naik. Hang buat zaman PKP dia orang macam apa yang aku cuba nak buat kan. Aku nampak pelik lah sebab aku start story lah kat TikTok lah. Lepas tu ada benda-benda aku share information apa semua. Dia orang macam question tau, kau buat apa ni kan? Boleh datangkan hasil ke? Boleh dapat sale ke dengan kau share semua benda ni kan? Cuma waktu tu unconscious mind aku adalah aku cuma nak bagi tahu seramai mungkin orang yang aku adalah SA. So kalau aku bagi tahu 10,000 orang, tengoklah mungkin 50 orang tergerak hati nak tanya, nak survey dengan aku. Mungkin 5 orang akan proceed. Macam tu lah aku fikir kan. Betul. So masa tu memang apa nak cakap ni. So masa tu memang aku antara yang terawal buat konten apa semua. Memang yang tak buat pun end up sekarang ni pun dah buat. Faham tak? Jadi aku rasa 2026 ni dah tak ada mana-mana salesman atau business owner yang tak boleh menidakkan tentang impact online marketing, digital marketing. Betul lah. Tak boleh menidak. Sebab aku ingat lagi sebelum PKP tu, ataupun semasa PKP sekalipun, banyak business owner ataupun salesman ataupun orang yang buat sales ni, alah, aku ni tak ada pun buat FB ad ke, buat online ni okey je, sebulan 10 juta, 20 juta. Aku banyak dengar benda tu zaman tu. Tapi zaman sekarang orang-orang yang cakap macam tu pun dah tukar mazhab dah. Betul. Dia pun dah start buat dah. Dia pun dah start buat online lah, apa benda, dah start jadi benda-benda tu lah. Sebab kebenaran ni memang pahit nak diterima. So macam kebenaran dia adalah orang dah tak nak datang showroom dah.
Orang dah tak nak datang. Even kalau jual property pun orang dah tak nak datang show house lah. Kau bagi tahu je lah apa detail yang dia nak tahu. Kalau dia agree, dia akan pilih kau. Tu je lah kan. Kalau jual kereta pun kau bagi quotation, kau bagi apa benda yang dia nak provide. Tapi kalau datang showroom kan convenient. So boleh nampak, boleh tanya, boleh. Cuma betul. kenapa orang tak datang showroom ni? Sebab Benda kita tu dah ni, datang dekat dia. Maksudnya dia buka TikTok apa semua pun benda tu dah datang lah. SA tu dah share. so dari segi convenient, senang lah. Senang Senang sangat satu, information pula semua. Dulu orang kena cari information. Sekarang ni information kena datang. Kalau information kita sebagai SA tak bagi information depan mata, memang tenggelam lah. Dulu dia macam ni Mat. Industri jual beli kereta ni, ada sebuah showroom dan ada beberapa orang SA di dalam showroom tu. Nak beli kereta, kau nak tahu apa-apa, datang showroom tu. Betul? Okay, so maksudnya diorang guna method tunggu. Defense, method defense lah, so tunggu kan. Sekarang ni 2026 ni, bila kita ubah method tu daripada defense kita pergi attack, maksudnya kita keluar Offense dan lah. tunjuk, bagi tahu seramai mungkin orang yang kita adalah SA dan ini offer kita dan ini yang kita boleh bagi apa semua. Benda tu boleh kaut lagi banyak hasil. Okey, Sebab dia dah keluar daripada dunia showroom tu. Kau faham tak? faham? Even kalau kau tengok banyak marketing yang ada online sekarang ni kan, diorang banyak not into corporate punya marketing style lah kan. Faham? Diorang mengalah dengan style marketing Gen Z. Kau faham tak? Jadi diorang daripada corporate punya style, diorang pun sekarang lagi Kena simple adapt lah. admin dia pun sekarang lagi simple, lagi open, lagi into Gen Z punya style. Macam tu lah, dia orang kena mengalah dengan teknologi sekarang. Okey. So aku nak cerita sikit pasal openness, maksudnya dunia yang sangat terbuka sekarang ni. Information semua dah ada, dah tak perlu dah nak WhatsApp dulu ke, nak jumpa orang tu dulu ke baru dapat information. Maksudnya information tu dah memang ada online. Benda tu dulu maybe kena search lah, Google search, info offer macam ni. Sekarang ni offer tu tiap-tiap. Sebab bagi aku bila digital online ni semua, sekarang ni isu dia apa tahu? Dari segi market lah. Maksud aku kalau market tu dulu tertutup satu-satu info ni, sekarang ni sangat-sangat terbuka, yang mana dia ialah kita sebagai SA ramai. Aku teringat daripada podcast Azlan kan, Azlan the Proton Type kan, yang tengah famous sekarang ni. Dia kata dia tak suka orang yang menggunakan manipulative marketing. Yang maksudnya sekarang ni ialah macam Honda, harga paling rendah pun aku rasa 2,500 baru boleh mohon untuk Honda. Itu pun atas pagar tu. Atas pagar itu pun boleh lah, at least layak lah. Kalau tak ada komitmen langsung ke apa ke, ada buat ASB sikit, okey lepas. Cumanya dia sangat open. Lepas tu siap bagi tahu lagi kalau introduce dapat sekian-sekian ni pun semua. So market tu ialah kalau contoh lah SA ni satu-satu model, contohlah yang margin kecil, untuk satu model ni dapat 900 je. Ada macam-macam lah ikut harga kereta kan, kita punya commission ni. Contohlah kalau model yang harga kereta murah ni ada 900,000 je margin. Customer pula minta juga commission kita, minta juga. So benda tu dah sangat terbuka. Sampaikan dia kacau market tau. Dan dia buatkan orang pening. Sebabkan SA nak tarik leads. Sebab aku nak yakin tarik leads punya pasal. nak tarik leads punya pasal 1,700 dah layak dah keluar kereta. Faham. Dia macam ni Mat. Apa-apa yang terlalu ni, dia memang akan ada keburukan dia. Contoh macam sekarang ni, market terlalu open, orang terlalu share dekat social media apa offer dia orang bagi apa. Bila semua SA offer dekat dalam TikTok tu, dia orang akan start rosakkan market lah. Buang dia ni buang 500, dia ni buang 1,000, dia ni buang banyak ni. Jadi daripada segi rebate tu, dia orang dah tak follow dah rebate HQ. Kau faham tak? Yang HQ bagi sebenarnya 10,000. Dia orang tolak dia orang punya commission 1,000. Dealer pula keluar lagi dia punya margin 2,000. Free gift lagi, free apa gift benda lagi. So apa-apa yang terlalu ni dia memang akan itulah menyebabkan market tu dia jadi rosak lah kan. So pada aku
satu benda yang orang tak tahu, free gift yang SA bagi bukan daripada dealer, bukan daripada company. 100% guarantee daripada duit poket SA. Tapi itu kena dahulukan duit dulu lah. Dahulukan duit dulu. Komisen dapat kemudian. Bulan depan, hujung bulan baru masuk. Hujung bulan baru masuk. Kau dah, kalau jadi SA, kau dah keluar dulu dah. Contoh macam hang kan. Sebulan boleh close 15 customer. Kalau lah satu customer tu bagi free gift, nilai dia 1,000. Hang dah kena keluar duit hang dulu 15,000. Betul. Kau tengok contoh contoh berapa banyak aku spend lah untuk satu biji kereta lah kalau aku deliver Tinted 200.5. Minyak 80, dah 330. Free gift yang aku biasa bagi 10 merchandise Honda tu RM60, dah 390. Itu hang kena beli dengan Honda ke? Aku beli daripada kedai luar, bukan daripada Honda pun. Okey. So dah RM390. Payung lagi satu RM10, dah RM400. Itu hang yang bayar, bukan aku yang bayar. Bukan company bagi. Aku yang bayar. Maksudnya hang bayar dengan company, company keluarkan lah barang tu pun tak? Aku tak bayar dekat company pun. Company tak jual pun. Okey. Aku beli dengan memang company yang buat merchandise ni lah khas untuk merchandise. Lagi satu, sekarang ni orang pakai dashcam. Betul? Okay. Dashcam RM100. So total tadi dah dekat RM500, betul tak? Betul. Okey, RM500. Kalau aku deliver satu bulan 10 biji, dah berapa? RM5,000. RM5,000 ya. Dah RM5,000. Itu baru kalau 5 customer. Okey, komisen belum masuk lagi. Komisen baru. Komisen mana sampai 2-3 ribu, tak sampai. Sebiji paling-paling 1,000. Kalau aku dah potong satu kereta 500, untung baru RM500. Kau faham tak? Yalah, so dekat situ, sebab komisen pun bukannya semua komisen besar. Kalau harga model kereta tu besar, yang model-model yang 170,000 dan 80,000 adalah lebih sikit. Kalau kereta mahal, modal free gift dia lagi mahal. Betul juga kan. Faham tak? Modal dia dah bukan 500 lah. Tinted 200.5. Kalau CRV 300.5. Kereta dia besar, dia kena cover lebih banyak cermin. Minyak full tank bukan RM70-80 dah. Itu dah 100 lebih. Sekarang tak ada budi lah untuk customer. Budi pun dah tak ada. Kau faham tak? Jadi rupa-rupanya bila aku tengok benda ni dekat threads, rupanya ramai orang tak tahu yang free gift tu daripada SA. Ramai orang tak tahu, patutlah dia orang tekan. Faham tak? Dia orang ingat free gift tu company dah bagi tapi SA simpan. SA tak nak bagi, simpan-simpan. Tak. Aku kan SA sampai yang tahap kena keluar duit. Aku sampai tahap apa yang ada lah aku bagi dekat customer. Apa yang ada dalam store semua aku bagilah. Sampai tahap macam tu. Itulah sebab aku rasa sekarang ni nak dapatkan customer tu mudah. Cumanya market tu terlalu open. Sampaikan dulu margin commission untuk SA ni selesa lah. Sebulan dapat satu customer, 2 customer pun alhamdulillah dah boleh hidup dah. Sekarang ni untuk break even saja, untuk cover cost kita hidup saja pun minimum kena 5 customer sebulan. Let's say lah cost aku punya living expenses tak payah masuk. Aku punya business expenses je. Nak bagi pasal free aku punya transaction business saja. TikTok ads berapa aku spend? Betul. Berapa dah aku spend kat situ? Lepas tu nak kena bayar untuk buat konten lagi, video lagi. Ya, dia bukan 1,000. Itu dah lebih daripada dah beberapa ribu dah aku punya TikTok ads. Lepas tu logistik lah. Nak cerita pasal hantar kereta pergi JB lah. Faham tak? Nak siapkan kereta untuk delivery lah. Itu semua ada cost. Tapi boleh je kita ambil customer area kawasan kita je. Tapi kita limitkan sales tu lah. Sales tu jadi terbantut lah. Tak boleh nak kait banyak lah. Tapi kalau kita nak open, cost dia tinggi pula. Cost dia pun akan tinggi juga. Aku boleh cakap sekarang ni kalau kata untung pun, kalau contoh daripada 100% mungkin dah jadi 50% lah. Sebab potong-potong free gift, potong-potong modal, apa semua kan. Tapi itu pun tak termasuk tolak cost expenses business lagi. Untuk bagi free gift, bagi minyak. Lepas untuk pekerja ke apa ke. Ingat tak tadi kan aku tak masuk living expenses lagi. So sekarang ni memang agak mencabar untuk SA. So sebab tu lah memang SA kalau tengok dekat social media sekarang, memang dia orang memang nak stand out habis-habisan. Kalau kau tak compete, kau tak fight, kau akan mati tenggelam. Memang tak boleh. Macam hang lah kan. Sebulan hang kena at least minimum lah teruk-teruk pun
berapa klien hang kena ada? Kalau tidak memang negatif lah. KPI aku 4 unit je sebenarnya satu bulan. 4 unit, okey. 4 So unit minimum tu, 4 unit. Itu pun ngam-ngam lah hidup. 4 unit tu macam ni lah. Kau faham tak? So jadinya aku kena do more lah. Kalau aku nak selesa, aku nak buat 2 kali ganda lah, 8 ke 10 unit lah. Okay. Tapi pada aku, at least aku, kalau aku sendiri, aku kena 10 above lah, 10 unit ke atas. Yalah, sebulan kena 10 ke atas lah. Itu aku punya goal lah. Yalah, kalau contoh lah SA ni dia ada minimum sebulan kena keluar 4. Belum lagi brand lain lah. Mungkin commission lagi kecil and everything lah. Betul. Lagi satu, lagi dalam lagi dunia SA ni, kalau tengok ramai orang wonder besar ke gaji SA ni. Okey, kita start dengan SA tak ada gaji basic. Okey. Aku tahu ramai yang wonder besar ke gaji SA ni semua kan. Kita start dengan tu dulu. SA dia tak ada gaji basic, dia tak ada allowance, dia tak ada OT, dia tak ada apa-apa. Tapi kena datang meeting malam juga, kena datang. Kalau kau tak jual, kau memang tak ada. Memang tak ada. Kalau tak jual memang tak ada. Mostly sekarang dekat, kalau kau pergi belah-belah KL lagi gila lah. Dia orang memang treat SA pakai kaki je. Betul. Kau tak jual 2 bulan, 3 bulan, kau keluar daripada company tu, terajang je kan. Aku rasa sebulan je sekarang ni. Sebulan tak buat sale, tak payahlah. Memang kau kena keluar lah Kena sekarang. keluar. Sebab ramai lagi orang tunggu nak masuk. Macam tu lah cerita dia kan. So, tapi tak ramai orang nak ambil tahu pasal benda ni. Sebab daripada side client, customer to be ni, daripada side dia orang untung lah. Sebab orang willing untuk buang. Even aku sendiri pun bagi half of aku punya commission, macam kita dah bentang tadi kan, half daripada commission aku tu pun memang go back to the customer punya free gift and so on lah. Macam tu lah. Sebab tu lah kalau tengok dekat social media sekarang, memang SA kena, aku tengok memang SA kena jadi gila-gila lah. Apa pendapat kau pula tentang situasi yang jadi sekarang ni? Yelah, kalau kita tengok macam SA sekarang ni entertaining lah, dia orang punya marketing semua kan. Kita terhibur. Tapi betul, kenapa dia orang buat macam tu? Tak ada, dia macam ni. Kalau ikut logik, siapa nak buat kerja susah? Faham tak? Siapa nak buat kerja susah, kena berjoget, kena buat lagu, kena entertaining orang. Sebab apa? Kalau tak buat, tak makan. Itu isu dia. Kalau tak buat, tak makan. Faham tak? Lagi-lagi kalau SA tu living cost dia pun dah ada kereta sekian-sekian and everything, dah ada staff, dah ada pekerja. Yang buat konten gila-gila dekat TikTok ni pun, aku tak rasa dia kerja seorang. Dia mesti ada staff dia. Betul. Ada admin dia, ada PA dia. Aku pun ada admin yang uruskan filing ni semua. So macam contohlah, kalau contohlah staff dia at least lah satu SA yang top sale ni ada 2 pekerja kan. Ataupun maybe kalau tak ada 2 pekerja pun dia banyak outsource, maksudnya banyak duit keluar. So dekat situ saja, kalau contohlah SA ni tak ada sale, dia bukan efek SA tu je. Betul. Dia akan efek family SA tu, dan 2 ke 3 lagi pekerja yang dia outsource ataupun staff dia. Itu baru cerita satu. Belum lagi cerita yang lain-lain. Yang SME yang ada 8 staff, 10 staff, 15 staff. Tapi kau tahu tak satu cerita yang baru-baru ni? Benda ni dah lama, selepas PKP lagi 2022. Cuma kali ni dia sangat merisaukan SME, yang mana SA aku rasa tak banyak terlibat. Yang sekarang ni ada NSRC tu, tak silap aku, dia punya badan ni, badan untuk cegah skamer. Yang mana kalau kau nak pedajal satu company atau satu orang ni, kau just transfer contohlah RM10, cakap kena scam, buat report dekat situ, automatic akaun dia kena beku. Kena freeze. Kena beku. Semudah itu nak pedajal seseorang atau satu-satu company. Macam tu je. Pendapat kau macam mana? Sebab banyak lalu dekat aku punya wall lah, dekat aku punya social media. Itu lagi satu challenge lah. Lagilah ni kan. Tapi kalau kita tengok daripada segi, kalau kita tengok daripada macam tu kan, memang aku tak tahu nak komen lah. Memang berat kepada belah ni lah pengguna lah. Memang akan berat belah pengguna. Tapi
Cumanya ini macam senang sangat pula nak menganiaya. Itu betul. Yang berniaga ni pula, okey, yang berniaga ni pula. Contohlah kalau dia ada 10 staff. Satu staff ada 4 orang dia tanggung anak bini semua makan semua. Kalau account bank kena freeze, automatik dah tak boleh nak bayar gaji apa benda semua kalau account utama tu. Okey, maybe dapat tahan pun bagi bekerja 2 bulan. Tapi kadang-kadang yang freeze ni sampai 2-3 tahun baru settle. Isu dia automatik dah staff-staff tu duit yang ada dalam tu terpaksa kerja tempat lain lah. Memang kena freeze lah duit apa semua kan. Itu pun merisaukan juga. Macam SA ni dia macam mana? Dia company bayar tu still kena ada SSM kan kalau dengan company, betul tak? Maksudnya dibayar gaji melalui akaun personal ke? Akaun personal dan tapi kena daftar dengan company dealer lah. Kena berdaftar. Sekarang ni kan banyak yang macam kata SA tapi sebenarnya broker. Kena pandai-pandai check lah. Macam episod macam sebelum-sebelum ni kan kita ada kupas kan. Memang mudah je orang nak orang cakap menyamar lah sebagai SA. Memang mudah je. Kau buat marketing sikit, buat video sikit, hari ni delivery apa bagai apa semua, dah orang dah nampak macam legit SA dah kan. So, itu belum lagi yang scammer cakap rebate rebate bulan ni 25,000. Padahal dia ambil deposit langsung tak dapat kereta. Itu another case lah. Itu lagi teruk. Jadi aku bagi tips lah dekat bakal pembeli kereta, tak kisahlah mana-mana model sekalipun terpakai lah kan. Lagi-lagi yang first car, yang beli first car, yang tak berapa tahu sangat. Tips dia simple. Kalau aku bagi pun orang akan macam alah ini je. Okey, tips dia macam ni. Engkau apa-apa jadi sekalipun, apa-apa transaction sekalipun, terus ke akaun company. Melainkan kalau kau ada nak pasang tinted lah, kau ada nak runner untuk buat puspakom, itu memang bayar. Kalau bayar ke akaun personal SA tu tak ada masalah lah. Tapi ni cerita dia booking, down payment. Down payment bukan cerita 1,000-2,000, ada down payment puluh-puluh ribu ada. Betul. So start dengan jangan transfer dekat dalam akaun personal lah. Macam tu. Lepas tu pula kalau macam once dah dapat, contohlah kita nak deal dengan SA ni, kita tanya okey apa free gift apa kan. Okey, engkau go through one by one, kau tengok dekat dalam dia punya list free gift tu, betul-betul free gift ke ataupun memang kau dah beli sekali dengan kereta. Contoh ada case free segitiga yang hazard tu, itu bukan free gift. Itu memang kau dapat sekali dengan kereta. Free nombor plate holder. Nombor plate holder dah masuk dah dalam harga kereta RM50. Nombor plate holder depan belakang. Cuma nombor plate tu je yang tambahan. Yang holder tu memang dah ada. Cuma aku nak share, baru-baru ni aku ada case, dan aku nak share terus lah. Sesiapa yang deal dengan aku, macam free gift yang aku dah bagi tadi, macam aku cakap kan, aku bagi dashcam, minyak full tank, payung aku bagi 2 batang, and then ada 10 free gift Honda merchandise, goodies bag lah, full goodies bag tu. Lepas tu ada service voucher RM600 as of sekarang ni lah, sementara stok masih ada ni lah. Itu antara free gift aku lah. So bila mana aku share list macam tu, lagi satu tinted. Kalau untuk free gift macam tu memang daripada aku, jadinya dashcam yang aku bagi tu mestilah mengikut spek yang kau nak bagilah. Aku punya bajet lah, yang boleh cover aku punya business expenses. Kalau aku nak bagi contoh macam dashcam, aku nak bagi yang original Honda Malaysia punya, habis lah semua commission aku. Macam mana aku nak berniaga? 1,000 harga Honda Malaysia punya dashcam, RM1,149. Memang mahal sebab dia memang kualiti. Kalau macam aku punya commission pun tak dapat nak tampung. Jadi free gift yang aku bagi memang ikut aku punya kemampuan. Dan aku tak ada pun overclaim dashcam aku Honda Malaysia ke apa ke, tiba-tiba aku bagi yang tak ori ke, tak ada. Memang daripada dulu pun setiap video aku tunjuk apa dashcam yang aku bagi, memang banyak aku tunjuk kat situ. Jadi kepada bakal customer aku kalau tengok ni kan, free gift yang aku bagi tu sama, setiap customer sama. Tak ada tiba-tiba dia ni dapat dashcam, tak ada. Semua sama.
So aku memang tak mampu nak bagi free gift yang mahal-mahal apa semua. Memang tak boleh nak cover aku punya business. Okey, kalau aku boleh tanya satu soalan lah kan. Sebab SA lain aku tengok, dia punya rebate tinggi lah, interest paling rendah di planet Pluto lah. Lepas tu dia punya offer ni bagi aku too good to be true lah. Maksudnya memang betul ada yang boleh bagi, kita tahu. Cuma kat mana mesti ada cash dia kat mana-mana. Cuma kalau untuk klien-klien kau ataupun bakal klien kau ni, exactly apa USP ataupun kenapa kena pilih kau? So sebab aku tak rasa kau bagi free gift yang paling banyak di dunia ataupun okey, pertama sekali kalau deal dengan aku, free gift aku bukan yang paling banyak di dunia. Rebate aku bukan paling tinggi di Malaysia. Dan aku cuma offer korang boleh trust dengan aku. Sebab aku dah ada dekat TikTok ni bukan baru setahun. Aku dah ada dekat social media ni bukan setakat TT ke FB ke. Boleh tengok aku dekat YouTube, semua aku ada. Aku adalah legit SA. Aku ada aku punya base, aku punya showroom dekat Kah Motor Ipoh. Anytime korang datang, aku mesti ada. Tapi buat appointment lah, sebab aku bukan tidur kat showroom kan. So kau offer security lah kalau deal dengan kau. Aku telus. Kau telus dan confirm kita tak lari. Aku trusted. Kalau any transaction, takkan pakai aku punya nama account. Takkan pakai nama aku Muizuddin Azmi, takkan. Dia akan terus direct to company punya account. Dan setiap pembayaran memang akan datang dengan resip. Aku bukan SA yang jenis collect down payment ke apa, tak ada. Aku bukan macam tu. Itu first yang kau offer lah. Itu first yang aku offer. Security. Dari situ tak perlu risau kena scam ke apa benda ke. Dan harga semua memang kalau boleh, kalau tak boleh, tak boleh. Lepas telus tu, lah. aku memang tadi tu yang aku bagi tahu memang established SA. Memang SA yang verified under Honda. Itu dua. Yang ketiganya, untuk yang concern pasal rate, interest rate lah, approval dengan bank apa semua, itu kepakaran aku. Untuk bank wise memang aku punya kepakaran. Interest rate tu korang tak payah suruh aku survey kan. Aku yang survey sendiri. Aku yang akan buat. Maksudnya macam mana cara kau tolong klien kau untuk bab-bab loan ni semua? Macam mana aku pastikan customer dapat the best rate Aku akan submit 3 ke 4 bank. Yang mana usually SA akan submit 1 ke 2 bank. Approve dah, jalan lah. Aku tak cukup dengan approve tu. Bukan setakat nak approve saja. Berapa rate dia bagi, berapa tahun dia bagi. Sorry aku potong kejap. Kadang-kadang ada SA dia dah deal dengan maybe dengan satu mortgage ke ataupun banker ni ke. Kalau you hantar dekat I, setiap satu klien you dapat commission. So dia tak peduli pun mana yang rendah ke apa ke. Kalau aku dekat banker ni, aku dapat commission. So benda-benda tu pun sebenarnya, kalau selagi hang boleh tolong hang punya klien untuk rendahkan dia punya monthly commitment tu, dan hang boleh try dalam 3-4 bank. Betul tak? Yang aku bagi tahu tadi tu sebab ada SA yang memang dia masuk 1-2 bank je. So once dah approve, dia memang dia jalan je. Yang mana approve dia tak kisah dah kan. Tapi apa yang aku boleh janjikan, aku akan surveykan rates untuk dia. Once approval keluar, contohlah kalau 3 bank aku akan tengok yang mana rate paling padu, yang mana offer the best, yang mana yang bagi the best offer, kita akan proceed dengan itu lah. Sebab kita kena tengok juga, contoh bank ni bagi 2.22, bank ni bagi 2.25. Tapi memang 2.22 ni memang rendah. Tapi kenapa kadang-kadang aku ambil 2.25? Sebab 2.22 tu dia variable rate. So dekat situ, benda-benda macam tu jangan risau. Itu aku yang akan buat. Itu memang kerja aku. Itu point nombor 3 lah. Yang nombor 4, kalau kata yang nak trade in kan, yang nak trade in itu kepakaran aku. Trade in ni aku akan try 2 ke 3 platform. Whichever yang give the best price, kita akan grab yang tu lah. Faham. Lepas tu aku ada tengok ada beberapa case yang dia dah ada kereta asal dia. Contohlah Proton Saga kan, dia ada NCD 55%. Dia nak tarik NCD tu, tapi SA tu cakap kena buat sendiri. Sebenarnya memang kena buat sendiri. Tapi apalah salahnya kita sebagai SA bantu customer tu. Sebab customer kalau dah tanya tu, dia tak reti nak buat sendiri tu.
pada aku benda tu simple. Kita SA pun boleh tolong. Takkan customer nak minta keluar daripada office dia 1 jam semata-mata nak buat NCD, nak tarik NCD ni, kau tolonglah dia buat. Kau pun ada kaki insurans apa. Tapi kalau nak charge bagi tahu dia siap, kita charge. Kalau aku buat, aku tak charge customer. So pada aku okey je. Buat kerja lebih sikit aku okey je. Sebab aku memang nak bagi customer dapat the best offer. Okey lah, aku nak tanya kau ni, alang-alang kau dah cakap benda ni kan. Hang buat kerja banyak, hang sanggup offer klien hang survey 3-4 bank, lepas tu tengok ni kalau ada tarik NCD hang boleh buatkan. Tak perlu bayar dulu apa semua, memang guna duit hang dululah semua kan. Ataupun janji deal dengan hang beli kereta lah. Cumanya kalau jenis klien yang datang ni jenis yang dia nak survey dengan hang. Lepas tu dia beli dengan kawan dia, dengan sepupu dia, SA lain. Sejujurnya Mesti banyaknya kes macam tu. Sejujurnya aku tahu je ramai je buat macam tu. Tapi janganlah bagi tahu aku. Kau faham tak? Janganlah bagi tahu aku macam, tak apalah saya dah beli dengan kakak saya. Wah. Kau dah 3 bulan minta aku kira, lepas tu kau bagi tahu aku kau beli dengan kakak kau. Kau takkanlah expect aku macam okey je kan. Kadang-kadang memang kita pun koyak tapi juga kan. dari segi Islam tu pun itu dah kira zalim. Mana boleh? Ya, sebenarnya itulah kan, nak cakap pun boleh je survey, tak semestinya beli dengan aku. Tapi kalau kau tak beli dengan aku, kau jangan cakap lah ini dah suruh aku. Kalau nak tanya-tanya sikit, okey boleh. Okey, ini dah suruh buat kerja. Ada kes dah suruh submit semua bla bla bla. Oh, saya lepas ni tak apa, saya beli dengan orang lain. Ada kes kan. Dia tanya aku macam mana nak approve apa benda semua. Aku dah bagi jalan. Aku dah bagi tahu dia, okey kita akan buat macam ni. Dokumen yang kita perlukan adalah macam ni. Lah, dia pergi buat dengan SA lain. Itu memang kalau aku koyak pun memang patut lah kan. Sebabnya dia tak tahu macam mana dia nak buat apa semua tu. Aku dah bagi tahu dia dengan orang lain. Yalah, kita dah deal dengan banker, dah berurusan, lepas tu dah tolong survey. Kadang-kadang dah lepas dah pun loan. Survey ni lagi satu Mat. Survey ni bagus. Aku convince customer aku survey. Tapi sekejap, aku terganggu siap. Okey, apa nak cakap ni? Survey. Okey, survey ni bagus. Survey ni bagus. Cumanya kadang-kadang kena hati-hati lah. Kalau kita dapat the best offer pun kau kena tengok balik. Kenapa dia boleh offer banyak free gift macam ni? Adakah sebenarnya adakah memang free ataupun masuk dekat dalam loan aku? Itulah risau. Itu satu lagi masalah lah. Tiba-tiba kos-kos semua sebab kita bagi tahu dah kita punya kos paling tinggi pun kalau nak buang harga pun atau nak buang komisen pun banyak ni je bang kita boleh bagi. Yang ini bagi sampai 4 kali ganda, 5 kali ganda. Tak logik. Tu tak logik. Takut-takut kan dia masukkan dalam kita punya kos. Klien punya kos lah, maksudnya masukkan dalam loan ke apa ke. Lagi satu pasal kalau kau tanya aku kan, apa yang aku boleh bagi apa semua tu kan. Zaman-zaman aku nak tarik 20-30 customer satu bulan ni dah habis lah. Sekarang ni aku lebih steam kepada itulah, aku nak customer dapat the best lah. Kalau rate dia dapat rate the best, trade-in dia dapat harga yang padu. Aku lebih kepada tu sekarang. Bukan nak buat aku nak buat 15-20 unit, bukan. Benda-benda tu semua datang sendiri. Cuma aku buat the best lah untuk customer. Itu je lah. Apa lagi lah topik yang best?